Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang kembali ke Saudagar Property Channel. Hari ini saya di Cyberjaya. Cyberjaya telah dibangunkan pada tahun 1997 dan dikenali sebagai Bandar Pintar. So hari ini saya berada di Ceria Resident dan di belakang saya ada double story end lot yang berkeluasan lebih kurang 3,300 square feet. Nantikan video full tour kita pada kali ini. Roll it. Tuan-tuan dan puan-puan, rumah ini berstatus strata title. Maintenance serendah RM541. Tuan-tuan dan puan-puan dapat gated and guarded. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Inilah bentuk rumahnya. Terletak di corner dan tuan-tuan boleh pusing. Tengok kawasan di sekeliling saya. Okay? Dan dekat sini tuan-tuan boleh parking kereta. Rumah ni terletak di Jalan Mati. Rumah berstatus freehold bumi lot dan dekat parking dah ada concrete imprint. Boleh meletakkan lebih kurang dalam 2 buah kereta. Tuan-tuan boleh tengok. Dan pagar pun dah auto gate. Dekat depan kita boleh parking kereta lagi. Okey. Dan rumah ni mempunyai lebihan tanah di sebelah kanan. Okey, di sebelah kanan dan kat sini tuan-tuan boleh tengok. Ni cuma owner tak sempat potong lagi tuan-tuan sebab dia dah berpindah keluar daripada rumah ni, dia dah tak duduk. Okey. So ini kawasan tepi ni tuan-tuan dan puan-puan boleh buat kawasan beriadah bersama keluarga. Macam mana konsep rumah di Cyberjaya ini? Sebab dekat Cyberjaya, jika tuan-tuan dan puan-puan nak pergi ke Putrajaya dekat, nak pergi ke Shah Alam, ada access highway yang tersendiri. Dan rumah ni juga tanah tepi ni bolehlah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan buat aktiviti riadah, bermain bola ke apa ke kan. Boleh juga digunakan kawasan ni. Cantik kawasan ni. Sebelum kita masuk ke dalam, rumah ini akan dijual secara fully furnished. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan nampak apa saja barang selepas ini di dalam, itu adalah kepunyaan tuan-tuan dan puan-puan. Ada salji. Ni ada sedikit ruang letakkan tempat duduk kan. So untuk kita bersama keluarga, ini pun dah detail. Okey. Jom, saya dah tak sabar nak tuan-tuan dan puan-puan masuk dekat dalam. Ada 4 bilik dan 4 bilik air. Jom, let's go. Kalau korang nak jual rumah dengan pantas dan selamat, hubungi kami segera. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah bahagian ruang tamu dia. Sofa-sofa, meja makan, aircon, semua ni owner akan bagi sekali jika tuan-tuan dan puan-puan buat pembelian. Okey, di sebelah kanan saya ni ada satu store yang kecil, tak perlulah saya tunjuk. Okey, rumah pun dah fully tile, fully grill, dah ada grill dan ini adalah boleh nampak sebelah kanan rumah ni tadi yang kita pergi dekat bahagian lapang tadi. Okey. So, dekat bawah ada satu dining area yang diletakkan dining area, okey, dan ini adalah salah satu folding door yang memisahkan antara kitchen dan dining area tadi, okey. So, boleh memuatkan dalam 8 seater, okey. So, di sebelah kanan saya ada satu bilik ruangan untuk tetamu, okey, dan ada satu private toilet sendiri. Tuan-tuan boleh tengok masuk ke dalam. Okey, dan wardrobe, dah built-in wardrobe dan ada satu toilet. Okey, fully tile sampai ke atas. Sekarang kita berada di bahagian dapur. Di bahagian dapur juga tidak kurang hebatnya tuan-tuan dan puan-puan. Dah ada tersedia kitchen cabinet, dah ada wardrobe belah kanan dengan fully tile sampai ke atas. Memang sesuai. Kitchen ini mungkin akan jadi favorite wife tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Dengan ada kabinet, ada hood, nampak ada tempat masak sekali, dengan island table pun ada. So mesin basuh dia letak kat sini dan ada wardrobe yang dia pun dah buat. Okay? So boleh gunakan. Saya pasti dia akan tinggal wardrobe ni. Dia tak akan cabut. Saya dipahamkan owner tak akan cabut apa-apa barang dekat dalam ni seperti kipas, lampu. Jika tuan-tuan dan puan-puan beli, semua ini tersedia untuk tuan-tuan dan puan-puan.
Harganya kita tunggu di akhir video. Jom kita pergi ke level 1 sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita berada di level 1. Level 1. Duduk dekat Cyberjaya, dapat rumah double story, corner lot. Inilah rumah dambaan kita sebenarnya. Daripada kita beli rumah tengah, baik kita beli rumah corner. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada anak yang ramai, rumah ni sesuai untuk tuan-tuan dan puan-puan. So, sekarang saya berada di kawasan living hall area atas. Tidaklah besar tapi cukup untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan beristirahat dekat sini. Boleh letak TV kat sini, boleh letak seat dekat sini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi ke bilik yang pertama, iaitu bilik yang paling penting, master bedroom. Let's go. Okey, so sekarang kita berada di master bedroom. Owner bagi dia punya king bed size, ada aircon. Lepas tu lantai pun dah laminate flooring. Lepas tu ada satu wardrobe, built-in wardrobe. Okey, built-in wardrobe cukup. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, bilik ni memang cukup bagi kategori master bedroom. Benda ni dah puas hati. Bilik ni dah puas hati dia punya kebesaran dia. Okey, so sekarang kita berada di toilet. Okey, ada dual sink dan ada tempat mandi diasingkan dengan tempat membuang air dekat situ. Okey, fully tile sampai ke atas. Ada juga satu water heater. Okey, nanti tuan-tuan dan puan-puan view boleh tengok live di depan mata sendiri. Let's go, kita ke bilik seterusnya. Bilik kedua agak besar juga, boleh meletakkan queen bed size. Okey, jika anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ada perempuan mesti nak asing bilik, betul tak? Takkan dia nak bilik sama dengan anak lelaki. Jadi ini cukup, ada 4 bilik dan 4 bilik air. Toilet pun asing. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ke sini. Fully tile sampai ke atas. Ada juga water heater. Ada water heater tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jom kita ke bilik yang terakhir sekali. Let's go. Ini bilik yang terakhir dekat rumah ni. Dia letakkan single bed size. Tapi saya pasti rumah ni, bilik ni masih muat queen bed size. Okey, dengan ada aircon satu unit. Tadi pun bilik ada aircon. Dah lantai pun dah laminate flooring. Dan ada juga satu private toilet. Tuan-tuan dan puan-puan, ciri resident sememangnya dekat dengan pelbagai kemudahan seperti sekolah-sekolah, sekolah swasta. Tuan-tuan dan puan-puan nak pergi hospital pun dekat, nak pergi highway, access highway pun dekat. Jom, siapa-siapa tuan-tuan dan puan-puan yang bekerja di Putrajaya atau Cyberjaya memang sangat sesuai. Nak upgrade kepada single story, kepada double story, inilah dia rumahnya. Jom kita tutup video ni sekarang. Let's go. Okey tuan-tuan dan puan-puan, macam mana dengan tour kita kali ini? Tuan-tuan dan puan-puan, beli rumah ni barangkali sekali saja seumur hidup bagi seseorang. Jadi pastikan jika tuan-tuan dan puan-puan beli rumah, pastikan berbaloi untuk kehidupan anda seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, ceri residen corner lot ini berharga 1.5 juta sahaja dan masih boleh dinego dengan serendah bulanan RM6,000 bagi 35 tahun. Saya pasti ada subscriber saya yang layak memilikinya. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada yang like, komen and share video saya. Itu saja daripada saya, Nabil Osman, Saudagar Property Channel. Assalamualaikum. Kalau korang nak jual rumah dengan pantas dan selamat, hubungi kami segera.